Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. Okey, so dalam video kali ni Izzat nak buat sedikit perbahasan tentang rumor terbaru Ultraman ya. Yang mana rumor ni akan meliputi movie terbaru daripada Ultraman Zero serta ada juga pengumuman penting daripada siri Ultraman Omega itu sendiri. So kalau kau nak tahu apa saja yang menarik dekat dalam video kali ni dan apa saja rumor yang akan Izzat bahas, make sure kau stay tune dekat dalam video kali ni, okey? Sebab video kali ni banyak yang gila ya, info-info yang menarik. Okey, so rumor yang pertama ni meliputi barang mainan milik Ultraman Zero. Ya, seperti kita tahulah tak lama lagi Ultraman Zero akan mendapatkan movie dia sempena ulang tahun ke-60 Ultra Series. Dan semestinya sebagai anak emas kepada Suburaya, Ultraman Zero akan mendapatkan penghargaan yang biasanya dia dapatkan. So, penghargaan yang dia dapatkan dekat sini adalah akan adanya perilisan daripada Ultra Zero Eye. Tak tahulah itu sama ada versi baru ataupun perilisan daripada produk yang dah lepas ya. Tapi saya rasa mungkin produk yang baru kot sebab yalah sebenarnya 60 anniversary kan. Kalau dia orang tu masih meneruskan untuk mengeluarkan produk ulang daripada benda yang sama, mesti rasa bosan. So untuk dapatkan orang untuk beli merchandise yang baru, dia ni perlulah hadir dengan idea dan juga produk yang baru juga. Ataupun mungkin orang boleh buat Ultra Eye tu lebih accurate dan lebih menarik untuk menarik perhatian orang lah. Itu kalau orang yang minat mainan mungkinlah dia akan suka. Tapi untuk Izzat bukanlah seorang kolektor dan Izzat pun tak pernah collect apa-apa soft movie ataupun action figure daripada Ultraman. So Izzat akan anggap macam ini adalah info yang biasa sajalah. Sebab Izzat pun tak tertarik jugalah nak beli apa-apa mainan daripada Ultraman ni. Izzat hanya suka menonton ceritanya sahaja. Rumor yang kedua ni pun masih lagi berpusat di movie Ultraman Zero ya. Yang mana Ultraman Zero akan mendapatkan form terbaru di movie dia nanti. Ya, benda ni pun dah memang biasa berlaku. Sebab Izzat rasa Ultraman Zero merupakan Ultraman yang Izzat kenal dengan form terbanyak ya. Selain daripada Ultraman 3 semestinya. Sebab dia ni sepanjang siri dan juga movie dia dah dapatkan banyak form baru. Contohnya macam dia ada Ultimate Aegis yang dia dapatkan movie Ultraman Zero the Movie, Revenge of Belial. Lepas tu dekat siri Ultraman G dia dapat form baru lagi iaitu Zero Beyond. Lepas tu pula dekat dalam UGF dan juga beberapa movie yang lain dia dapatkan Shiny Ultraman Zero. Lepas tu dia dapatkan pun juga Ultimate Shining Zero. Even form yang dia ada pun, contoh macam Luna Miracle tu pun adalah hasil daripada fusion dia dengan Ultraman Cosmos dan juga Ultraman Dyna di movie Ultraman Saga. Sama juga dengan Strong Corona yang menggabungkan kuasa daripada Strong Type milik Dyna dan juga Corona Mode milik Ultraman Cosmos semestinya. So Izzat rasa ini adalah benda yang biasalah yang biasanya terjadi dekat Ultra Series. Sebabnya biasanya Ultra Series memang akan mendapatkan form terbaru lah sewaktu kemunculan mereka di movie itu untuk menjadikan movie itu lagi menarik ya. Berkenaan dengan pengarah tu pun masih lagi tak tahu. Tapi kalau macam kita berkaca kepada karakter Ultraman Zero, dia sebenarnya mengharapkan Koichi Sakamoto. Sebab dia merupakan orang yang bertanggungjawab yang telah pun bertanggungjawab untuk menjayakan movie debut daripada Ultraman Zero. Dan Ultraman Zero itu pun merupakan Ultraman yang dia minat jugalah. Dan yang pastinya action dia memang sentiasa padu. Jadi Izzat nak jugalah tengok movie Ultraman dengan action dan juga sinematografi yang padu daripada seorang macam Koichi Sakamoto. Tapi kalau Koichi Sakamoto tak boleh pun tak apa. Kita ada lagi pengarah lain. Contohnya macam Yuichi Abe ya. Yuichi Abe ni pun pernah menjadi pengarah untuk movie Ultraman Zero, Revenge of Belial. Dan pada Izzat dia punya pengarahan dia okey. Dia punya action dia pun okey juga. So Izzat rasa mungkin dia boleh jadi pengarah yang sesuai lah untuk movie tu nanti. So rumor yang ketiga ni pun masih lagi berpusat di movie keempat Ultraman Zero ni tadi. Yang mana mereka menyatakan kalau movie keempat Ultraman Zero ni merupakan salah satu prioriti mereka dalam merayakan ulang tahun ke-60. Kira macam ini merupakan projek terpentingnya mereka dan terbesarnya mereka untuk Ultra Series yang telah pun menyambut ulang tahun ke-60 ya. Dan disebabkan itu, mereka akan menayangkan semula 3 movie Ultraman Zero sebelumnya serta satu siri iaitu Ultraman Zero The Chronicle. Dekat mana akan ditayangkan, Izzat masih lagi tak tahu. Tapi Izzat rasa mungkin dia akan menggunakan saluran YouTube rasmi mereka untuk menayangkan siri dan juga movie tersebut. So maknanya 3 movie itu akan ditayangkan. Dan yang menariknya juga adalah sebabnya Ultraman Chronicle Zero tu pun akan ditayangkan juga. Cumanya kalau korang nak tahu kalau Ultraman Zero The Chronicle ni merupakan some sort of recap lah daripada perjalanan Ultraman Zero itu sendiri ya.
Jadi Izzat tak pasti lah sama ada orang akan nak tengok ataupun tidak. Tapi Izzat rasa ini baguslah untuk penonton baru yang mungkin tak kenal siapa Ultraman Zero. Mungkin dia akan lebih kenal dengan Ultraman Zero melalui recap yang seperti ini ya. Dan ya, itu merupakan satu benda yang menarik lah untuk fans kepada Ultraman Zero. Dan yang keempat ini pula datangnya daripada siri Ultraman Omega. Yang mana mereka menyatakan ada satu berita gembira untuk Ultraman Omega ke depannya nanti. Yang mana di bulan Disember nanti akan ada satu pengumuman penting berkenaan dengan siri Ultraman Omega. Yang pastinya kita tak tahulah apa dia. Tapi Izzat pasti dan apa yang rumor tu cakap, berkemungkinan besar movie Ultraman Omega ya. So Ultraman Omega mungkin akan mendapatkan movie dia dan mungkin akan keluarnya trailer daripada movie Ultraman Omega tu pada bulan Disember. Pengarahnya tak lain tak bukan mungkin adalah Masayoshi Takesue. Sebab macam kita berkaca balik dekat dalam movie Ultraman Deca Journey to the Beyond, Masayoshi Takesue akan menjadi pengarah untuk movie tersebut sebab dia merupakan main director daripada Ultraman Deca tu. Cuma harapan Izzat untuk movie tu adalah Izzat harap dia bukanlah bertindak sebagai extended episode macam apa yang berlaku dekat Ultraman Out the Movie Clash of Light and Darkness tu. Izzat mengharapkan kalau dia tu ada vibe movie contoh macam Superior 8 Ultraman Brothers ke, Ultraman Cosmos The First Contact ataupun Ultraman 3 The Final Odyssey yang tidak hanya sambung terus daripada siri tapi dia tu memang ada vibe movie ya. So Izzat mengharapkan benda yang samalah. Dan diceritakan juga kalau dekat movie ni Ultraman Omega akan mendapatkan armor baru. Ya seperti yang Izzat pernah bahas dulu ni, kalau keempat Ultraman Omega punya armor ni diinspirasikan daripada haiwan mitologi Cina. Contoh macam Rekinas tu diinspire daripada Azure Dragon dan yang kedua pula iaitu Trigeron diinspirasikan daripada White Tiger dan yang ketiga yang baru saja debut minggu lepas ia adalah Velgenus yang diambil dan diinspirasikan daripada Vermilion Bird. Ada satu lagi armor dan juga satu lagi haiwan iaitu yang dipanggil sebagai Black Tortoise ya. So Black Tortoise ni merupakan salah satu haiwan dari mitologi Chinese yang mungkin akan digunakan pakai oleh Ultraman Omega nantilah. Dan soal siapa yang akan summon itu, Izzat hanya ada dua teori sajalah. Iaitu yang pertama tu adalah Kose dan yang kedua pula adalah Ayumu. Dan nama untuk armor tu adalah Kamedon Armor ya. Kenapa nama dia Kamedon Izzat sebenarnya tak tahu. Dan kenapa Izzat kata Ayumu adalah orang bertanggungjawab untuk summon armor ni adalah sebabnya Masayoshi Takesue dia memang akan menggunakan karakter perempuan sebagai satu tokoh yang penting untuk endgame nanti. Dan yang macam yang kita tahu, Ayumu ni memang punya satu ketertarikan dan dia memang sangat sukakan kura-kura. Even dekat dalam episod ke-6 sebelum ni pun, dia memang sangat inspired untuk menjadi seorang ahli biologi selepas dia menyelamatkan kura-kura. Dan dia ni pun sering jugalah memakai kalung yang berbentuk seperti cengkerang kura-kura ya. Dan itu saja dah menunjukkan macam foreshadow yang kalau dia ni akan menjadi orang bertanggungjawab untuk menghidupkan Kamedon Armor ni. Sebenarnya ada juga design mengenai Kamedon Armor ni tapi saya tak berapa nak pastikan sangat sama ada ini fake ataupun AI sebab AI sekarang ni sangat bahaya. Sebab dia orang boleh design jauh lebih baik daripada yang Subaraya pernah design lah. Tapi Izzat tak rasa lah macam ni betul. Tapi tak tahulah korang punya pendapat macam mana kan. Izzat rasa macam Izzat tak boleh nak percaya sangat lah benda ni. Dan dikatakan Kamedon Armor ni akan menjadi armor keempat daripada Ultraman Omega tu sendiri. Dan Izzat rasa itu satu benda yang menarik. Tapi betul ataupun tidak ada movie tu Izzat tak pastilah. Tapi kalau macam kita tengok daripada siri Ultraman kebelakangan ini, contoh daripada Ultraman Deca sampailah ke Ultraman Arc, memang biasanya mereka akan mendapatkan movie yang berpusat kepada siri itu sendiri. So Izzat rasa itu adalah satu benda yang bagus lah untuk movie daripada Ultraman Omega tu. So Izzat rasa tu sajalah kot video kita hari ni membahas tentang rumor untuk Ultraman ke depannya. Seperti biasa bila dah nama pun rumor, korang janganlah anggap macam benda ni serius. Jangan letakkan ekspektasi korang terlalu tinggi sebab Izzat takut nanti korang kecewa. Izzat pun tak meletakkan apa-apa ekspektasi waktu Izzat baca tentang rumor ni. Cuma Izzat rasa macam ni adalah satu benda yang menarik lah untuk Izzat kongsikan pada korang. Dan daripada semua rumor yang Izzat dah bahas tadi, yang mana satu yang korang rasa paling menarik? Macam Izzat rasa Ultraman Zero dan juga Ultraman Omega tu Izzat rasa paling menarik lah. Of course sebab Ultraman Zero tu menyambut ulang tahun ke-60 Ultra Series. Dan Ultraman Omega pun merupakan sebuah siri yang Izzat dah bahas. So ada kemungkinan besar Izzat akan bahas movie dia juga nanti. Itu pun kalau Izzat sempat lah. Kalau Izzat tak sempat tu mungkin Izzat akan terproceed dengan Ultra Series yang berikut je lah ya. Dan pada Izzat itu adalah benda yang menarik daripada rumor yang Izzat bahas sebelum ni. So kalau korang dah tengok video ni sampai habis, apa pendapat korang? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat. Kita jumpa lagi di perbahasan Ultraman yang berikutnya. Assalamualaikum dan bye.